Alhamdulillah dapat kayu best. Terima kasih kawan. Jom kita tengok ayat telaga. Ni kawan kita all the way daripada Changlun dengan kayu main banyak tu kat sana, nanti kita angkut masuk untuk boleh buat malam-malam. Siang ni panas. Ni adalah plan kita nak buat ni. Okay, mari kita tengok ayat telaga. Oh, inilah satu putih. Ayat telaga alhamdulillah banyak jernih. Tu. Nampak tak? Set kita cedok nah. Kita cedok. Jernih. Ni habuk ni kita makan kat atas tu. Ni dah kita dah cedok tu. Kita pokok apa ni. Salah. Kan. Ya. Alhamdulillah. Dah siap. So next project ni kita dah ambil kayu-kayu ni nak kalang mana kita nak buat rock apa semua. So ni yang kita nak buat ni lah. Nak start buat beban ni. So nanti tengok lah nanti kita tengok kita nak start lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kayu banyak kat luar. Nampak tu marimai lori 10 tan yang member kita main tak. Alhamdulillah.